Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan usrah kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amal-amal soleh kami khusus dalam bulan Ramadan ini diangkat sebagai amal yang kau terima sebagai amal yang baik. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika jadual mati kami sampai, matikanlah kami dalam Islam. Hiduplah kami pada sakit-baki umur sebelum mati itu berpegang dengan Islam. Dan di akhirat nanti masuklah kami bersama golongan hamba-Mu yang soleh. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, ya Tuhan kami, iman yang telah kau kurniakan pada kami, jangan kau undur ke belakang menjadi kami ini kufur. Segala nikmat yang telah kau kurniakan pada kami, jangan kau hilangkan. Dan juga jadikanlah kami orang-orang yang beriringan tangan memasuki syurga tertinggi, Jannatul Firdaus, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami kekal di dalamnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang dimuliakan Puan Nesh selaku moderator kita merangkap pengurus projek Yayasan SKB. Yang berbahagia Dr. Haji Said Ayub Said Mustafa Al-Qudri yang merupakan founder Yayasan SKB dan CEO SKB Sendirian Berhad. Yang berbahagia Dr. Hajah Kartikawati binti Muhammad selaku founder Yayasan SKB dan juga pengarah urusan SKB Sendirian Berhad. Para saf kepimpinan SKB, para usahawan nexusnya sama ada di Malaysia ataupun Indonesia, para sahabat-sahabat warga kerja SKB dan yayasan, dan juga seluruh ahli-ahli usrah Miftahul Jannah yang telah ditubuhkan belasan tahun yang lalu sampai kini masih bersama walaupun secara online. Jadi alhamdulillah, yang dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sidang jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, seperti kata Puan Nesh tadi, sedar tak sedar, hari ini sudah seminggu. Semalam saya menyahut seruan kata Menteri Agama yang baru ni, kalau boleh lagu-lagu raya jangan pasang dulu. Kerana lagu raya itu membunuh semangat Ramadan.
Baru tengah nak puasa, bunyi dum-dum-dum, bunyi mercun. Habis Pak Bilal pun tak pergi tarawih. Sibuk bakar mercun. Kemudian akhirnya tu Allah. Lalu namun sebahagian daripada kita berjaya, sebahagian kita gagal. Sebab tu di dalam 183 Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat yang sering dibaca oleh mana-mana penceramah di dalam bulan Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalimah la'allakum tattaqun bukan barang garanti. Asal puasa dapat takwa. Takwa ni merupakan goal ataupun matlamat tertinggi yang kita nak. Maka sebab itu kalau daripada awal kita berpuasa sampai ke 7 hari ini dan mudah-mudahan sampai ke hujung, goal ini tidak pernah kita lupa. Goal ini matlamat utama. Macam orang main bola sepak. Orang main bola sepak, dia fikir macam mana nak sumbat gol menang. Cuba masuk dalam stadium, ada 200,000 orang tengok, tapi tiang gol dicabut. Bermain bola sepak sampai ke kiamat tak gol. Sampai kiamat main. Pemain mati, pengadil mati, penonton pun mati. Kerana apa? Tak ada gol. Jadi sebab itu, kita letakkan satu tajuk yang pada hari ini kata ulama, iaitu Ramadan antara lapar dan takwa. Ramadan ini antara lapar dan takwa. Tadi Allah sebut dalam Quran, aku wajibkan atas kamu berpuasa seperti umat-umat sebelum daripada kamu. Diwajibkan ini bukan satu beban. Pada kita beban, pada kita berat, pada kita rumit. Kenapa Tuhan buat bulan-bulan lain boleh makan, tiba-tiba siang hari 13 jam tak boleh makan, tak boleh tidur dengan isteri, kena jaga pantang larang yang boleh menyebabkan membatalkan puasa. Maka sebab apa tu? Dan antara perkara yang paling besar dalam Ramadan ini adalah berlapar. 13 jam tak makan. Lalu tajuk kita pada hari ini, Ramadan antara lapar dan takwa. Kenapa lapar ini menjadi suatu perkara penting menjana takwa? Dan kenapa Allah tahu bila berlapar, bila kosongkan perut, akan menjadi satu perkara yang menyebabkan takwa naik. Baik, apabila kita berpuasa, kata ulama, puasa ni melibatkan antara anggota tubuh badan yang paling utama namanya perut. Perut ni diduduk kat tengah. Jarang perut kat kepala. Perut kat kepala lutut lagi jarang. Perut duduk kat tengah. Pada perut ada pusat. Kalau tak percaya, cuba tengok. Kalau tak ada, maknanya itu memang tanda nak mati lah tu. Pusat ini, antara atas dan bawah dia jadi pusat. Pada perut. Atas pada pusat, cuba tengok. Atas pada pusat, atas, adanya hati dan jantung. Bawah pada pusat, ada kemaluan. Lambang syahwat. Maka jongkan-jongkit antara atas namanya hati yang menjana iman dan takwa, dan syahwat kat bawah melambangkan nafsu serakah manusia. Jongkan-jongkit dia bergantung sepenuhnya kepada apa yang diisi kat tengah. Namanya perut ataupun abdomen dalam bahasa sains. Kalau bulan-bulan biasa, perut penuh. Bila perut penuh, sarapan pagi, makan tengah hari, makan minum petang, makan malam, makan tengah malam. Siapa? Rumah saya ni kat Kelang ni kebetulan duduk keliling kedai mamak. Kedai mamak kat keliling rumah saya ni ada 8 biji. 8 biji ni 24 jam.
Kerana orang-orang sekitar rumah saya ni majoritinya bekerja di Port Klang. Balik tak tentu pasal pukul berapa. Jadi kalau kita pergi kedai mamak, pukul 12 ke, pukul 3 pagi ke, macam pukul 12 tengah hari. Sebab yang ni keluar, yang ni masuk, yang ni keluar, yang ni masuk. Jadi makan kedai mamak ni bukan lagi pukul 10 malam, pukul 3 pagi kena roti canai. Ini satu trend yang paling tak bagus lah. Namun sebab itu, kenapa apabila bulan-bulan lain, bila perut kita penuh, automatik badan jadi berat. Bila badan jadi berat, mula banyak nak tidur. Nak kerja pun susah. Kemudiannya banyak nak rehat. Iman mula jatuh kerana perut penuh. Nafsu syahwat, keinginan berseronok-seronok mula terbangun. Namun dalam bulan Ramadan, Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, aku perintahkan, aku wajibkan ke atas kamu berpuasa. Kerana Tuhan tahu setiap kewajipan yang dibuat itu nampak berat, tapi sebenarnya ada kebaikan. Ayat ni kita nak bincang antara lapar dan takwa. Macam mana lapar menjana takwa? Macam mana kalau perut kenyang, susah nak menjadi orang bertakwa. Jadi sebab tu dalam Ramadan, kita diperintahkan lapar. Bermula daripada azan subuh sampai kepada azan maghrib. Kira-kira 13 jam. Kita beruntung kat Malaysia ni. Ada pelajar-pelajar Malaysia yang duduk di luar negara, yang duduk di negara-negara ujung-ujung sana. Mereka sebut ada yang pernah berpuasa sampai 19 jam, 20 jam. Lamanya. Yang kedua, baru siap sembahyang tarawih, dalam sejam sudah kena sahur, habis sahur, terus masuk subuh. Padahal baru habis tarawih. Kerana malamnya hanya 4 jam saja. Ini fenomena yang berlaku dalam setengah negara. Sebab itu kita syukur, walaupun penat, walaupun letih 13 jam, maka rupa-rupanya dengan berlapar itu memberi impak naiknya iman. Kerana tadi, bila perut kosong, otomatik iman akan naik, hati akan naik, dan hawa nafsu akan rendah. Jadi jongkan-jongkit antara nafsu dan juga iman serta takwa bergantung pada perut yang diisi. Sebab itulah kita melihat ramai orang yang berjaya, ramai juga yang tidak berjaya dalam Ramadan ini. Maka bulan yang di dalamnya terdapat rahmat. Awaluhur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itkum minan nar. Dalamnya ada rahmat, pertengahnya ada keampunan, di hujungnya bebas diri daripada neraka. Namun persoalan besar, adakah Ramadan kita benar-benar melahirkan takwa atau sekadar melatih kita menahan lapar semata-mata? Tengok trend 7 hari dah, 6 hari dah buka puasa, rasa-rasanya berjaya ke tidak mendapat takwa? Masa sekarang ni memang kes semua baik. Semua tawaduk, semua lurus. Sebab lapar. Bila dia naik semangat? Lepas asar nanti naik semangat. Lepas asar nanti, bila sudah ke pasar Ramadan, semua benda seronok. Nafsu naik balik. Kerana waktu untuk makan sudah sampai. Sebab itu kalau kita nak dapat jadikan lapar dan bertakwa, mesti buka puasa ikut cara Nabi. Namun ada setengah-setengahnya, bila bulan Ramadan ni dipanggil bulan betul-betul makan. Daripada maghrib sehinggalah sahur sampai azan subuh, membujur lalu melintang sapu. Kan? Betul tak? Kita dah tengok trend Ramadan 6 hari dah pergi pasar Ramadan. Sebab tu saya dah 8 tahun haramkan tubuh saya pergi ke pasar Ramadan. Kalau pergi 2,000 pun tak cukup sehari. Sebab apa, tengok payung pasar tani pun meleleh air liur. Tengok selipar Jepun jual cendol, bukan tengok cendol. Tengok selipar Jepun orang jual cendol pun sedap. Tengah lapar.
Dan menu-menu makan semua keluar. Tak salah. Silakanlah. Asal ada kawalan diri, asal ada sedekah, silakan. Tapi selalunya terlajak. Air 5-6 jenis, makanan 7-8 jenis, sebenarnya Tuhan buat. Kita makan sikit pun sudah kenyang. Saya tengok bagaimana kata Imam Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Sudais. Sudah 40 tahun lebih menjadi imam di Masjidil Haram. Dia kata dalam tempoh 40 tahun itu, dia belum pernah berbuka dengan benda berat. Belum pernah. Berbuka kat Masjidil Haram, kemudian makan tamar 3 biji, minum air zam-zam, sampai lepas tarawih baru cari yang berat-berat sikit. Roti ke, nasi ke. Kita pula berbuka pun berat, balik tarawih pun berat, sebelum tidur pun berat, sahur pun berat. Akhirnya bulan Ramadan bukan makin memberatkan badan. Baik, jadi muslim-muslimat yang dirahmati, adakah Ramadan kita benar-benar melahirkan takwa atau sekadar melatih kita menahan lapar? Lapar ni bagus. Tengok sahabat-sahabat berlapar. Seorang sahabat Nabi yang paling kuat berlapar namanya Abdullah bin Rawahah. Saya pernah sampai ke kubur dia di Jordan, iaitu di perkuburan Muqtah. Dia terbunuh syahid dalam peperangan Muqtah. Abdullah bin Rawahah, Nabi tak ikut perang ni, tapi dia terbunuh syahid. Tentera Islam 3,000, tentera kafir 180,000. Cuba bayang 180,000 lawan 3,000 dalam medan Muqtah. Awal-awalnya Nabi kata yang akan memimpin perang ni adalah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid Harisah gugur sebagai syahid, gantinya Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far pun gugur, gantinya Abdullah bin Rawahah. Habis itu, bila Nabi sebut sebelum berangkat, kata ulama sirah, perkara itu pasti terjadi. Kalau saya lah, masa tu, okay, Wan Hamidi awak pergi perang. Kalau awak gugur syahid, gantinya Dr. Said, contohnya. Saya pakat ke Dr. Said, balik kampung lah. Sebab Nabi sebut, dua-dua, tiga-tiga tu betul-betul syahid. Dan bila habis ketiga tu mati, Nabi tak sebut siapa ganti. Maka naiklah Khalid ibn Walid, menyusun balik peperangan, 3,000 lawan 180,000, Islam menang. Nak sebut bahawa lapar ini menimbulkan kekuatan dalaman. Kenyang ini menimbulkan kemalasan ibadah. Hati jadi jernih, suka sedekah, suka baca Quran, suka jadi baik. Ketika tarbiyah lapar ini sebenarnya potensi untuk lahir orang bertakwa. Kita tengok Abdullah bin Rawahah tadi, matinya dalam perang medan Muqtah ini dalam keadaan berpuasa. Antara sahabat Nabi yang paling banyak berpuasa, walaupun dalam medan perang, namanya Abdullah bin Rawahah, mati pun dia di dalam peperangan dalam keadaan berpuasa. Kalau perut kenyang, dia payah. Maka sebab tu kita tengok sahabat-sahabat Nabi, mereka makan sangat sikit. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah kenyang selama 4 hari. Tidak pernah makan kenyang selama 4 hari. Saya pula tidak pernah makan tak kenyang selama 4 tahun. Beza sikit kan. Tak mudah lagi lah. Kena orang Kelantan pula buka puasa kalau tak jumpa nasi, puasa macam nak mati. Ada masa-masa pergi kuliah kat masjid. Lalu mereka jamu bubur lambuk. Bubur, rasa macam nak mati makan. Kena nasi kerabu, kena nasi dagang baru okey. Baik, jadi muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah. Matlamat puasa bukan lapar. Matlamat puasa adalah lapar itu membangunkan takwa. Ramai yang lapar tetapi tidak menjadi orang bertakwa. Sebab itu kalimah tadi dipanggil la'allakum tattaqun. Takwa ni bukan barang garanti. Asal habis Ramadan dapat takwa. No. Takwa ni dipanggil bagaikan ijazah budak-budak belajar universiti.
Kalau betul belajar, ada yang dapat first class. Ada yang dapat anugerah diraja. Ada yang dapat anugerah dekan. Ada first class. Ada second class apa. Ada second class lover. Ada third class. Ada fourth class. Ada kena tendang universiti. Sebelum daripada grad. Maka ada orang dalam Ramadan ini, ramai yang lapar tapi tidak mendapat takwa pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Betapa ramai yang menahan makan, tak makan siang, tetapi tidak menahan lidahnya. Lapar-lapar tapi lidah tak tahan. Mengutuk orang, mengumpat orang, memfitnah orang, mengadu domba, mana nak dapat takwa? Kerana semua itu jalan-jalan membinasakan ibadah puasa. Menahan minum, tapi tidak menahan mata melihat pandangan-pandangan yang merosakkan. Menahan syahwat daripada berbuka puasa, tetapi tidak menahan hati, terus melakukan mazmumah yang menjadi dosa-dosa. Buruk sangka. Kemudiannya hasad dengki. Kemudiannya dendam kesumat. Sebab tu rugilah kita berpuasa dalam keadaan kita masih ada benci sama manusia. Kita berpuasa masih ada dendam sama manusia. Sebab itu Ramadan ini diperintah agar maafkan salah orang dan kita pun minta maaf walaupun kita tidak bersalah. Orang yang boleh maafkan salah orang walaupun sebesar mana. Yang kedua, boleh minta maaf walaupun dia tak salah. Ini dipuji oleh Al-Quran, salah satu ciri dan sifat ahli syurga. Wal'afina anin nas. Orang yang suka maafkan salah orang. Ini kita dalam Ramadan walaupun lapar-lapar, tapi hati tetap rakus. Tetap dendam dengki dengan kejayaan orang, tetap dendam kesumat, tetap membenci. Maka menahan syahwat, bagus. Tapi tidak menahan hati daripada dosa. Antara lapar dan takwa di mana kita? Puasa sekadar lapar. Ramai orang puasa sekadar lapar saja. Menunggu waktu berbuka dengan gelisah. Saya teringat masa saya darjah 1 dulu. Kali pertama puasa. Azan asar tu baring tepi saji. Pegang botol Orange F&N satu. Saya ingat lagi tahun tu tahun 78. Darjah 1 tahun 78. Orange F&N tu boleh beli dengan harga 10 sen. Dulu. 10 sen satu. Kita pergi sekolah bawa 20 sen. 20 sen tu boleh beli nasi lemak sebungkus, orange sebotol, tembikai 1 potong, baki 5 sen. Boleh masuk tabung. Masa tu mewah tu 20 sen. Baik. Jadi, menunggu lapar. Lapar ini, zuhur, asar, sudah tanya mak kita, lambat lagi ke? Jadi, ada orang yang berpuasa sekadar lapar, menunggu waktu berbuka dengan gelisah. Sekarang pukul 8.44. Nak berbuka 7, hampir 7.30. Oi, lambat lagi ya. Dia tak tengok jam je. Yang kedua, ada orang yang puasa sekadar lapar, marah bila penat. Balik kerja marah anak, balik kerja marah isteri. Maka bila marah-marah, tidak ada lagi pahala puasa. Ada orang yang berpuasa sekadar lapar, sibuk dengan bazar. Lupa pada Quran. Sibuk. Pergi bazar ni salah tak? Tidak salah. Tetapi selalunya melupakan. Melalaikan kerana dalam keadaan lapar, apa benda pun kat bazar tu semua sedap. Macam-macam kerabu, macam-macam air, macam-macam buah, macam-macam kuih, macam-macam makanan, macam-macam masakan. Terasa macam nak makan semua. Sebab waktu itu kita tewas dengan hawa nafsu
yang kita telah jaga daripada pagi tewasnya ketika hampir berbuka. Saya tak kata pergi bazar tu salah. Saya kata salahnya apabila tidak ada kawalan diri sehingga kan rasa bagai satu hari nak diborong satu bazar semua sekali. Yang seterusnya puasa sekadar lapar, malam-malam diisi hiburan bukan dengan ibadah. 6 hari sudah. Tarawih kita macam mana? Baca Quran kita macam mana? Qiyam beribadah malam macam mana? Berdoa macam mana? Sedangkan ada orang siangnya berpuasa, malamnya sebab boleh makan, habis waktu di kedai-kedai kopi. Semayang tarawih pendek 8 rakaat. Selebihnya duduk di kedai-kedai kopi. Semayang 8 tak salah. Dalam hadis Nabi ada buat 8, ada buat 20. Namun habis 8 sebab malam boleh makan, duduk kedai kopi selama 2 jam. Orang kat masjid tambah dalam 40 minit lagi habis 20 rakaat. Barang siapa yang sembahyang tarawih berserta dengan witir dalam hadis, bersama dengan imam dalam satu malam, dia dapat pahala ibadah sepanjang-panjang malam. Bukan balik sembahyang witir kat rumah. Walaupun dapat pahala witir. Tapi kalau nak dapat pahala beribadah sepanjang-panjang malam, maka itu dipanggil mesti sembahyang tarawih bersama dengan imam lengkap sampai ke witir 3 rakaat. Akan dapat pahala dalam buku catatan beribadah sepanjang-panjang malam. Tapi kita kata kita tak ada masa. Semayang 8 rakaat, yang selebihnya duduk kedai kopi 2 jam, maka itu ada masa pula. Itu dipanggil puasa sekadar menahan lapar. Makan tu tidak salah. Tetapi waktu peruntukan untuk itu adalah sangat rugi. Macam mana puasa yang melahirkan takwa? Perut lapar, tapi lidah dijaga daripada dosa. Perut lapar, mata ditundukkan daripada maksiat. Perut lapar, hati takut kepada Allah. Perut lapar, namun berbuka puasanya ala kadar. Kemudiannya menjaga sembahyang. Kemudian ke masjid. Menghidupkan malam-malam harinya dengan qiyam, dengan zikir, dengan istighfar. Dia kalau dah penuh perut, bohong kalau boleh bangun. Kalau boleh bangun malam pun, dia tidak akan khusyuk. Kerana akan rasa mengantuk, akan rasa letih. Sebab tu sekali lagi, antara kita suka lapar, perut kosong, iman naik, ataupun kita suka perut penuh, iman jatuh. Akhirnya berlalulah Ramadan tanpa ada apa-apa pengisian ibadah, hanya sekadar tidur, hanya sekadar makan, siang hari puasa, malam hari betul-betul mencekik sampai ke tahap luar biasa. Jadi ni dipanggil rugilah. Bahaya jika puasa hanya lapar. Jika puasa hanya lapar, tiada perubahan hati. Tiada peningkatan iman. Tidak rasa takut kepada Allah. Dan akhirnya, hanya menjadi suatu tabiat saja. Puasa lapar, malam kenyang habis-habisan, maka pengisian iman tidak ada, pengisian ibadah hanya lebih kurang saja. Tarawih pun laju-laju, ibadah pun laju-laju, nak baca Quran panjang sikit pun tak boleh, nak jaga malam lama sikit pun tak boleh, nak berdoa lebih sikit pun tak boleh, nak sedekah lebih sikit pun rasa bimbang, takut-takut harta habis. Semua ini berpunca daripada bila malam kita kenyang sangat, iman kembali jatuh. Maka akhirnya berlalulah Ramadan, hari ke hari, makin lama, semakin tidak mendapat apa-apa. Dan yang paling menakutkan, Ramadan berlalu, tetapi dosa masih melekat di dalam diri. Sebab itu kata ulama, orang yang paling malang dalam Ramadan ni, orang yang melalui Ramadan, puasa dan ibadah malam,
tetapi tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Antara perkara yang paling manusia cari dalam tema takwa ni adalah membebaskan diri daripada neraka Allah. Sebab itulah yang kita dok baca doa minta ampun. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon keridhaan-Mu dan syurga-Mu. Aku mohon perlindungan daripada kemurkaan-Mu dan juga daripada neraka-Mu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau kasih pada orang yang minta maaf. Fa'fu anni, tolong ampun dosaku ya Allah. Wa an walidayya, ampun dosa kedua ibu bapa aku. Dan juga ampunkan dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat. Jadi Ramadan berlalu tetapi dosa masih melekat di dalam diri. Bagaimana nak ubah lapar menjadi takwa? Yang pertama, jaga sembahyang. Kerana sembahyang itu tiang kepada ketakwaan pada Allah. Yang ni yang masalah dia. Sebab tu saya suka ada orang berbuka puasa di masjid. Semalam saya jumpa satu pasangan suami isteri. Saya tanya dia, pakcik buka kat mana? Dia kata daripada awal Ramadan sudah 25 tahun, pakcik dan makcik buka kat masjid. Kata tak ada rumah ke? Ada rumah, dia kata ustaz. Tapi pakcik selesa kat masjid kerana yang pertama makannya sikit, yang kedua semayang jamaah, yang ketiga semayangnya awal. Walaupun dari sudut hukum dibenarkan kita berbuka puasa ni. Ambillah 15 ke 20 minit buka puasa. Lagi baik buka puasa kat rumah buat macam Masjidil Haram. Buka atas jadah. Bukan kat meja makan. Kerana kalau kat meja makan setengah jam tak cukup. Kalau kat sejadah bawa tamar, bawa air, okey. Habis makan tamar, habis air, kumur, kemudian sembahyang maghrib. Lepas tu pergilah meja makan. Yang tu lebih baik. Kerana maghrib tak lambat. Ini maghrib hampir-hampir syak. Kerana habis masa makan, itu dipanggil suatu tabiat berbuka puasa yang dibenci oleh syarak. Sebab tu orang berbuka kat masjid bagus. Maka agar sembahyang jamaahnya terjaga, kemudiannya tidak lambat. Kita tak kata lambat tu salah dalam bulan Ramadan. Tapi kalau dah sampai 8 suku baru sembahyang maghrib, itu dipanggil lambat. Maka sebab itu, jaga sembahyang. Bagaimana nak ubah lapar menjadi takwa? Yang pertama, jaga sembahyang. Yang kedua, hidupkan Al-Quran setiap hari. Masa siang ini baca Quran, masa malam pun baca Quran. Imam Syafi'i menjadi suatu tauladan kita. Dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam Quran sebanyak 60 kali. Macam mana dia baca ustaz? Dia ni daripada umur 8 tahun sudah lancar Quran. Umur 15 tahun Imam Syafi'i sudah boleh bagi fatwa di Masjidil Haram. Terlalu alim Quran. Sedang dia bercakap gini pun, Quran berjalan dalam hati. Kalau baca lafaz mungkin tak habis. Tapi Quran tu macam komputer berjalan dalam hatinya. Tengah dia berjalan pun, Quran berjalan dalam hati. Seolah-olah hatinya sentiasa ingat pada Quran, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu rugilah orang-orang yang hanya berlapar dalam bulan Ramadan tetapi hati mereka mati dengan Quran. Sama ada kalau paling bagus tadarus kat masjid. Tak boleh tilawah. Dua-dua itu Nabi buat. Bulan yang paling banyak orang baca Quran namanya Ramadan. Alangkah malangnya bulan-bulan Ramadan yang berkat ini pun duk sibuk melihat WhatsApp. Sibuk melihat TikTok. Sibuk melihat Instagram. Kerana itu kalam manusia. Kita utamakan kalam manusia berbanding kalam Allah.
Sebab itulah kita tengok para salafus salih. Sebagai contohnya, seorang tabi'in namanya Sabit Al-Bunani. Malam-malam harinya, Ramadan ke tak Ramadan, hidup dengan Quran. Quran ini dipanggil teman kita bukan di dunia. Teman di dunia sampai lubang kubur. Atas muka bumi ni baiklah dengan isteri, baik dengan suami, baik dengan anak-anak. Bila kita mati, anak-anak tak ikut, masuk dalam lubang kubur. Suami bercintalah bagai nak rak. Sehidup semati ke, andai lautan api sanggup kurenangi. Namun bila mati, tak ada suami ikut, isteri masuk lubang kubur. Tak ada isteri ikut, suami masuk lubang kubur. Temannya hanya atas muka bumi. Namun bila duduk seorang diri dalam kubur yang gelap, yang siksa, yang azab, siapa teman? Al-Quranul Karim. Sayangnya hidup atas muka bumi, kita tidak menjadi dan menjadikan Al-Quran teman kita. Kerana dia akan temankan kita sampai lubang kubur. Iqra'ul Quran fayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kerana Al-Quran itu akan menjadi peneman, menjadi pemberi syafaat kepada orang yang bersahabat dengannya di hari kiamat nanti. Kiamat itu bermula pada alam kubur. Jadi maka sebab itu, jangan hanya lapar, tapi cuba tanya Quran dah berapa banyak kita baca. Baik, jadi orang yang bertadarus untunglah. Tapi cuma saya nak tegur. Ada juga matlamat tadarus nak tamat banyak. Ini pun satu benda paling bengong zaman mutakhir ini kan. Bukan bingung, bengong. Kalau bingung tu macam tak berapa betul. Orang Kelantan panggil bengong. Bengong. Orang KL panggil apa kat Nash? Bengong lah, bengong. Ada saya dapati pada tahun lepas. Dia kata apa? Dia tanya saya. Dia kata apa hukum Ustaz? Saya join 8 grup tadarus. Kata bagus akaknya 8 kali khatam lah. Tapi ada kumpulan tadarus berlaku serentak sama-sama pukul 9 pagi, ada 3 grup. Sekarang kan secara online, saya baca grup pukul 8, pukul 9 saya baca grup A. Habis saya baca, saya join pula WhatsApp group yang grup B. Saya baca kat sana pula. Kemudian habis sana, saya join grup yang ketiga. Buka Google Meet. Yang ketiga, itu dipanggil tadarus, bengong lagi, membengongkan. Apa tujuan tadarus? Tadarus sunnah Nabi ni, Nabi baca, Jibril semak. Jibril baca, Nabi semak. Yang ni kamu baca, kamu tak semak, kamu pergi tengok baca pak lain pula. Itu dipanggil tadarus bengong. Sebab apa? Sebab nak dapat bunga telur banyak. 8 kali khatam, 8 kali telur. Beli telur ayam kat kampung dah. Jadi, biarlah satu tadarus, tapi kita baca orang semak. Dan orang lain baca, kita semak. Baru betul. Ini tinggal grup ni, masuk grup sana. Tinggal grup sana, masuk grup sana pula. 3 serentak, pukul 9 sampai pukul 10, itu dipanggil tadarus, bengong lagi, membengongkan. Konon-konon nak hebat sangat, rupanya menyalahi sunnah Nabi SAW. Yang kedua, bagaimana nak ubah lapar menjadi takwa? Kawal lidah. Elakkan mengumpat, memaki hamun. Tengah lapar pun mengumpat juga. Tengah lapar pun bergosip juga. Tengok macam Q Haidar nak kahwin dengan Fazura. Abang dia tengok dah. Abang Izu dia tengok. Aku tengok dah, aku tak ada kerja kan. Kak Zam tengok. Q Haidar katanya nak kahwin dengan Fazura, tengah dah mengorak sekarang ni. Jadi dia bergosip juga. Bulan-bulan Ramadan ini, maka kawal lidah. Ada orang yang masih lagi mengumpat, masih lagi maki hamun, masih lagi sembang-sembang kotor, masih lagi menghina orang, kosong pahala puasanya. Lapar saja, tapi tidak menjadi apa-apa faedah daripada puasa menjadi takwa.
Yang keempat, bagaimana nak ubah lapar menjadi takwa? Orang yang lapar ini kena jaga mata. Mata sekarang ni bukan sebab kita keluar rumah. Duduk dalam rumah ni pada telefon ni 1001 macam nak. Nak apa pun semua ada. Kadang kita dah buka satu tok syekh agung dalam telefon ni. Satu guru paling agung sekali namanya Syekh Google. Syekh Google. Tekan nak cari maklumat agama. Dia keluar klik-klik kat tepi tu. Keluar perempuan separuh bogil. Daripada nak cari maklumat tu, tekan sebelah tu. Everything ada dalam telefon. Dunia tanpa sempadan. Kalau tidak dikawal, maka rosaklah. Lapar hanya tidak menjana takwa, dapat letih saja. Jadi jaga mata. Yang kelima, pergi pasar Ramadan pun kena jaga mata. Mesti ada target. Mesti tulis. Hari ni nak buka apa. Kalau tak tulis tu jadi macam saya dulu, 10 tahun dulu kan. Bawa 2,000 pun habis. Kena dia punya pasar Ramadan itu kat Stadium Malawati. Kita pun tawaf sebanyak 7 pusing. Dia macam stadium. Maka tawaf. Kalau dia panjang, kita sa'i. Safa Marwah. 7 pusingan cukup. Bila kita balik, bila beli apa balik. Itu kuih terakhir. Daripada 600 jenis kuih. Buah Melaka. Kemudian telinga keling. Telinga keling pun beli bulan-bulan puasa ni kan. Habis semua mentah ke darah semua. Maka jaga mata. Ikut hati semua nak kawal diri. Ambil yang perlu saja, tukar-tukar menu. Besok pula. Kalau semua nak beli sekali, mata kita rosak. Akhir sekali nafsu kita membuat-buat. Maka rosaklah lapar yang tidak menjana takwa pada Allah. Yang keenam, yang kelima, perbanyakkan istighfar dan taubat. Kenapa? Kerana Ramadan ini, dengan lapar ini, bulan yang paling banyak Allah bebaskan manusia daripada neraka, bulan yang paling banyak Allah ampunkan dosa-dosa manusia. Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Hadisnya lebih kurang sama. Satu, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, man qama Ramadana, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadannya dengan sembahyang jemaah, dengan pergi masjid, dengan tarawih, dengan witir, dengan qiyamul lail, maka dengan penuh iman dan juga mengharap redha Allah, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Rugilah kalau siang kita sibuk berlapar, tunggu masa berbuka, malam hari menghabiskan waktu untuk memakan dan memakan saja. Mentang-mentang malam boleh makan, rugilah kita. Tidak ada kalimah-kalimah istighfar dan taubat kepada Allah. Sedangkan Tuhan sedang menghamparkan tangannya. Apatah lagi pada bulan yang paling banyak manusia diampunkan dosa, maka beristighfarlah banyak-banyak. Lagi apa yang patut kita buat nak ubah lapar menjadi takwa? Hidupkan malam-malam dengan qiyamul lail. Balik tarawih, kemudiannya tidur. Selalu tak tidur lah, makan murtabak pula. Roti john ada 4 guni lagi. Kerang rebus. Kemudian rojak pasembo. Akhir sekali kata isteri dia, bang, kuih beli buka tadi banyak lagi. Ada 4 tudung saji lagi. Sebelum abang tidur, abang makan lah. Abang pun makan. Sampai pukul 12.30. Agak-agaknya boleh bangun qiyamul lail tak? Tak. Boleh bangun mencekik saja pukul 5 pagi. Takkan bangun pukul 3 pagi, takkan bangun pukul 4 pagi. Kalau bangun pun dalam keadaan terpaksa mengantuk, maka dipanggil rugilah, kerana Allah sedang menawarkan satu tawaran hebat. Man qama Ramadana imanan wahtisab. Walaupun 2 rakaat yang paling ringkas.
2 rakaat ringkas ya. Rakaat pertama inna a'taina, rakaat kedua qul huwallah. Tak sempat naik katil, tidur atas jadah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadilah dapat 2 rakaat. Tapi kalau boleh bermunajat, boleh semayang, boleh doa, yang tu. Ibu-ibu saya nak pesan, sebelum hang jebat terbangun, maka bangun semayang 2 rakaat dulu. Sebab bila hang jebat terbangun, suami akak-akak bangun, dia sibuk dah mencekik je. Maka bangun pukul 4 pagi. Sebelum masuk dapur, semayang dulu 2 rakaat. Kerana apabila pukul 5, hang jebat terbangun, dia tanya nasi dah siap ke? Ikan dah goreng. Dia akan minta makan, tak sempat semayang. Walaupun dapat pahala. Sebis suami tu bagi makan suami sahur dapat pahala. Namun rugilah pahala semayang yang Nabi sebut, pahala ibadah yang besar yang akan diberikan untuk menjana takwa. Bukan sekadar makan untuk menahan lapar saja. Dengan perkara tadi, barulah puasa kita bernilai pada sisi Allah. Kata alim-alim ulama, puasa yang sebenar bukan menahan makan dan minum, tetapi puasa sebenar menahan seluruh anggota daripada maksiat. Tak guna puasa kalau mata tak puasa daripada maksiat, mulut tak puasa daripada maksiat, telinga tak puasa daripada mendengar maksiat, kaki dan tangan tidak puasa daripada melakukan maksiat. Dia macam orang pergi umrah haji lah. Umrah haji ni bukan pakai ihram tu ada 13 pantang larang saja. Namun dia kena jaga matanya, telinganya, tubuh badannya daripada maksiat. Baik. Wahai saudaraku, jangan kita keluar daripada Ramadan dengan berat badan berkurang, tetapi dosa tidak berkurang. Jangan kita keluar daripada Ramadan dengan perut lapar, tetapi hati masih gelap dengan maksiat. Tapi jadilah kita orang-orang yang hatinya hidup, imannya meningkat, dosanya diampunkan dengan amal ibadah. Yang mana tuan-tuan membuat, memang saya kenalkan daripada syarikat Nila Bidara. Ada satu taklimat pasal marketing. Baik. Baik. Jadi, jadilah orang yang hatinya hidup, imannya meningkat dan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah dengan amal-amal ibadah, kerana tahun depan Ramadan datang. Tapi takut kita dah tak ada. Jangan syok. Semalam kawan baik saya, sama umur, sama kelas sekolah tu, mati malam. Kemarin dulu mereka hantar WhatsApp. Dia kata kaki dah bengkak, tangan dah bengkak, pakai oksigen. Lalu kata doktor, sekarang ni harapan sangat tipis. Masa tu baru 5 Ramadan. Kemudiannya, malam tu, awal pagi 6 Ramadan semalam, dia orang hantar WhatsApp, kata doktor saja cabut oksigen, rupanya meninggal lepas subuh. Itu kawan rapat. Pada tahun lepas, kawan sama universiti saya meninggal dunia aksiden di Lebuh Raya Jeli. On the way balik daripada Kedah. Nak balik raya puasa, aksiden, mati terus kat situ. Maka sebab tu kita tak tahu, walaupun umur muda lagi, ataupun tak sakit lagi, kata Imam Hasan Basri, mati bukan syaratnya tua. Mati bukan syaratnya sakit. Pada 2 tahun lepas saya ingat lagi. Depan jalan besar depan rumah saya ni, ada satu tong majlis bandaran Kelang. Ada budak daripada kampung sebelah bawa motor sampai depan rumah saya, terlanggar tong sampah besar besi tu pukul 2 pagi. Mati terus depan tong. Mati depan tong. Itu dipanggil usia tidak menentu, ambil kesempatan, jangan hanya lapar, tapi benalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim muslimat, Ramadan akan berlalu,
hari raya akan tiba, semua orang akan bergembira, tapi ada satu persoalan, adakah kita pulang daripada Ramadan sebagai orang yang bertakwa atau sekadar orang yang pernah lapar saja? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang berpuasa sebulan tapi tidak berubah walaupun sedikit pun. Jadi sebab itu dalam Quran disebut tentang tema takwa sebanyak 245 kali. Antara ayat yang paling banyak seruan pasal takwa. 245 kali. Berulang-ulang. Kenapa? Dalam khutbah Jumaat orang lelaki. Dalam khutbah Hari Raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau khatib terlupa menyebut seruan takwa, jawapannya buang masa saja. Batal Jumaat satu masjid. Tok Imam wajib sebut kalimah takwa. Pesan pasal takwa. Sama dengan tajuk kita hari ini, tujuan puasa takwa dan tujuan Tuhan bagi lapar untuk kita bertakwa. Bukan sebab bila buka nanti balas dendam betul-betul. Apa makna takwa? Lalu kita tengok dialog di antara Saidina Umar dengan seorang sahabat Nabi yang paling alim, paling kuat ingatannya pasal Quran. Kalau Nabi tak berapa ingat ayat Quran pun Nabi akan tanya dia. Namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Satu hari Umar ni dia alim. Ditanya pada Ubay, "Ya Ubay, apa makna takwa?" Ubay kata, "Kamu lebih tahu, kamu orang alim lagi." Saja dia kata, "Aku nak tahu daripada mulut sahabat yang alim Quran." Lalu kata Ubay bin Ka'ab, "Wahai Umar," dia tak jawab lagi. "Kalau kamu berjalan satu kawasan penuh dengan duri, macam mana kamu buat?" Lalu kata Umar, "Kalau kawasan banyak duri, aku akan angkat sikit jubah aku. Berjalan penuh hati-hati agar tapak kaki tidak tertusuk duri." Lalu kata Ubay bin Ka'ab, "Itulah takwa. Itulah perumpamaan makna takwa. Kamu berjalan di atas muka bumi, jangan sampai terpijak duri, terpijak kaca dan duri itu larangan-larangan Tuhan, dosa-dosa. Berjalan berhati-hati, berpegang dengan syariat, pegang dengan perintah Tuhan, hati-hati jangan buat dosa." Jadi kesimpulan daripada makna itu, yang kita berlapar, yang kita puasa pada hari ini, nak melahirkan diri agar berhati-hati, jangan sampai terlibat dengan dosa. Apa perintah Allah semua kita buat. Apa larangan Tuhan semua kita tinggal. Maka itu dipanggil selamatlah dalam perjalanan hidup di dunia, berbekalkan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu dan bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut sebagai penutup pada pagi ini, walaupun perbahasan takwa ni terlalu panjang. Bagaimana nak jadi orang bertakwa, kemudian jalan menuju takwa, apa kata hadis Nabi dan juga ayat Quran, kelebihan orang bertakwa, panjang tajuknya. Saya sebut jalan nak jadi orang takwa. Ada 5M yang diterjemahkan daripada apa disebut dalam Ramadan ini. Kata Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam kitab dia, ada 5 jalan untuk menuju takwa yang kita ditarbiah lapar dalam Ramadan ni. Yang pertama dipanggil mu'ahadah. Yang kedua dipanggil muraqabah. Yang ketiga dipanggil muhasabah. Yang keempat dipanggil mu'aqabah. Yang kelima dipanggil mujahadah. Atau 5M. Yang pertama mu'ahadah. Mu'ahadah ini macam mana boleh jadi takwa? Ingat janji kita kepada Allah. Iaitu ketika kita berada di alam roh. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna.
Siapa Tuhan yang kamu akan sembah nanti? Kata roh kita, iaitu Allah Ta'ala. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Waktu sembahyang, janji kita lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku kerana-Mu, Ya Allah. Itu dipanggil janji. Kalau ingat janji kita pada Allah ini, itu dipanggil mu'ahadah. Yang kedua dipanggil muraqabah. Rasa dekat dengan Allah, rasa Allah sedang perhati kita. Contoh kita puasa ni, mana tahu Abang Izzuddin pagi tadi belum datang, kan? Belum naik kereta, nasi biryani 2 bungkus dulu, kan? Sarapan pagi. Kemudian masuk pejabat SKB, bibir mulut kering. Puasa, Din? Puasa. Pada 2 bungkus lah. Kemudian duduk dalam store. Tengah hari, makan pula nasi belauk. Nasi kandar. Orang tahu tak? Orang tak tahu. Antak budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah pada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau tak boleh, kenapa tak makan pada orang tak nampak? Sebab kita rasa Allah tengok kita. Inilah kalau boleh dipupuk muraqabah masa semayang, masa puasa, masa ibadah malam, maka hati akan jadi cantik. Yang ketiga dipanggil muhasabah. Selalu nilai diri. Tengok kawan-kawan satu persatu mati. Mak kita dah mati. Tengok dosa kita yang banyak. Mungkin ni Ramadan terakhir. Sehari ke sehari dah 7 hari Ramadan, macam mana pengisian ibadah? Apakah hanya sekadar sibuk dengan makan? Quran tak bergerak lagi. Qiyamul Lail satu waktu pun belum dapat. Berdoa pun pendek-pendek. Terawih pun mencari masjid yang paling laju dalam Shah Alam. Siap telefon kawan, masjid kau apa siap? Masjid kami pukul 9 siap dengan terawih dah, kan? Siap pukul 9 siap dengan terawih, siap dengan witir. Laju sungguh macam masjid kat Indonesia tu. Maka sebab tu muslim-muslimat muhasabah. Maka dengan tanya diri kita, kalau kita mati dosa banyak macam ni, selamatkah kita? Orang yang banyak muhasabah diri, introspeksi dia panggil, akan memberi kebaikan. Yang keempat, mu'aqabah. Mu'aqabah ni di kalangan sahabat Nabi, mereka menghukum diri. Contoh, Abdul Rahman bin Auf. Kalau sekiranya dia lambat datang sembahyang, sedekahnya, dia bagikan tanah satu bidang pada Nabi. Kita kalau tak bangun qiyam pagi tadi, bangun sahur saja, pagi ni masuk 100. Saya rasa banyak ribu dapat kumpul dalam tabung yayasan. Kak Nes boleh buat macam tu. Siapa tak bangun qiyam, siapa pergi terawih balik awal, maka masuk 100. Sehari dapat 4,000, sebulan kali dengan 100,000 lebih kita dapat. Rupanya, mu'aqabah ini, denda dengan amal yang kita tak buat. Malam ni tak baca Al-Mulk, masuk RM50. Semalam tak bagi sedekah bulan Ramadan, hari ni masuk RM50. Contoh, kalau mampu 50 lah. Suatu amalan yang paling dibenci oleh syaitan. Dia tak buat satu amal, dia ganti dengan satu amal. Yang ni paling dibenci. Maka sebab itulah, buatlah apa-apa mu'aqabah yang mendisiplinkan kita untuk selalu beribadah. Yang akhir sekali, mujahadah. Melawan hawa nafsu, bertahan dan berusaha membentengi diri daripada maksiat dan nafsu. Jika kita kuat, Allah anugerahkan kita satu kekuatan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh. Apa dia sungguh-sungguh? Melalui Ramadan dengan sungguh-sungguh. Bukan bersungguh makan, bukan bersungguh bersahur, tapi bersungguh-sungguh melakukan ibadah kerana Tuhan sedang menanti siapa yang layak diampunkan, siapa yang paling layak dibebaskan daripada neraka Allah. Jadi saya rasa Kak Nesh, saya sebenarnya tak berapa sihat hari ni. Tak berapa sihat. Dia bercakap rasa saya punya ketumbuhan kat leher ni dah makin besar. Bila cakap dia jadi pedih.
Nak pergi tak berani lah. Hari tu pergi, pakar PPUM, dia bagi prednisolon 15 biji. Darah saya naik 250, kencing manis, tak boleh baca meter, mulut jadi herut terus-teruk. Kan? Kata Dr. Said, makan sebiji pun dah terguling. Ini makan 15 biji selama sebulan. Lepas makan tu, saya kena masa ceramah kat masjid. Tengah-tengah ceramah tu, tiba-tiba lekat kat sini. Minum air pun lekat. Tapi Tuhan bagilah. Sekarang ni boleh sikit, tapi tak apa. Kita sudah 9.20. Saya cadang pada diri saya dan semua agar jangan sekadar lapar, tapi isilah pengisian Ramadan itu, jadikan lapar itu sebagai rasa, kata Profesor Wahbah Zuhaili, masa lapar lah ingat orang susah. Ini masa buka puasa langsung tak ingat orang susah. Makan king crab tak salah. Makan tomahawk 800 satu batang. Kebetulan sekarang tomahawk yang Rico Pizza Cafe tu, dalam TikTok tu, dia dulu anak murid kita. Dia dulu masuk pencetus rumah. Masa kursus kat kuis dulu, saya jadi moderator, saya jadi pengkursusnya. Sekarang ni dia buka antara tomahawk kat Sungai Buloh. Kat Sungai Buloh. Nanti nak ajak Kak Nes pergi ya. Tempat lain 800. Salah nak makan? Tak salah. Tapi sambil makan teringat macam mana orang susah-susah makan. Ni ada orang yang makan kat rumah pun tak ada. Kita bagi kurma sekotak pun dia ambil, cium. Terima kasihlah kerana bagi kurma. Sebab tu kena bantu. Ni Yayasan SKB tengah nak bagi makan 10,000 orang. Akak-akak tak tahu nak bagi siapa, bagi pada tabung yayasan. Sekarang senang. Malam-malam nak tidur, pagi-pagi bangun, transfer ke tabung yayasan. Kita tiap sebulan Ramadan ni ada 10,000 orang yang kita perlu santuni untuk iftar dan untuk fakir miskin. Jadi insya-Allah mudah-mudahan memberi kebaikan. Makan boleh makan, tapi sampai jangan terlupa, kata Profesor Wahbah Zuhaili, jangan sampai terlupa untuk ingat akan simpati pada fakir-fakir miskin. Ada rumah tin sardin pun tak ada. Ada rumah yang dapat tahun daging pun tak makan. Ada rumah yang beras pun tak ada. Ada rumah apa pun tak ada. Jadi bantulah sambil kita berlapar. Tujuan lapar itu Tuhan datangkan agar timbul belas ihsan macam mana orang lain lapar. Jadi berbuka puasa tu boleh, tapi janganlah keterlaluan sampai hilang sifat tawaduk dan hilang sifat hati kita mengingat pada orang-orang yang susah. Yang tu tujuan daripada tarbiyah puasa. Saya rasa cukup dulu Kak Nesh. Kita tutupkan dengan membaca tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.